ada tips tak cara nak berucap dalam apa-apa majlis? Baiklah, saya sebagai bekas jurulatih pegawai yang mengajar orang untuk mendapatkan self-confident, saya buka. Ambil pen, ambil kertas. Saya bagi tips berucap dalam apa-apa majlis. Baik. Apa-apa majlis sekalipun, walaupun impromptu, tiba-tiba orang panggil, kau buat pengacara majlis. Kau apa benda pun tak ada persiapan. Tenang. Saya bagi awak tips. Okay? Dah ada dah pen kertas? Dah ada belum? Dah ada belum pen kertas? Tak ada pen kertas? Notebook, nota. Ada. Okay? Kalau nak berucap dalam apa-apa majlis, yang pertama sekali, you punya body posture. Body posture. Majoriti saya tengok, tak kisahlah orang tu lepasan universiti ke ijazah ke apa benda ke, dia bila tak kisah macam-macam jenis lah, termasuk pencarah sekalipun. Bila mereka bercakap dengan orang, mereka macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini macam ni. Body posture. Okay? Dapat. Body posture tu hendaklah anda tegak. Tegak. Jatuhkan bahu, angkat ni sikit. Jangan macam tu. Angkat sikit je. Tegak. Beres? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat sampai mati. Banyak orang mengajar, dia kata salutation dahulu. Salutation tu maksud dia yang berbahagia, kan, pengurusi majlis. Itu tak apa, benda tu boleh catat. Tak sampai 1 minit pun. Tak, itu ringkas dia. Pertama sekali, kepada orang yang Islam, lebih baik Islam, berdiri saja depan mikrofon, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dahulu, sambung dengan selawat. Okay? Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun cukup. Lepas tu bacalah doa penerang hati ataupun nak melancarkan lidah. Semua kita zaman sekolah dah tahu dah benda ni. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tak payah panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bagi salam. Okay? Habis bagi salam, pergi kepada salutation. Okay? Salutation. Salutation ni short and sharp. Sebenarnya tak perlu banyak sampai dah semua sekali. Saya bagi tips. Salutation ni ada satu jenis salutation yang mana kita memberi penghormatan kepada orang. Ada satu lagi salutation yang lebih indah, ialah memberi penghormatan kepada orang dalam masa sama merendahkan diri kita. Okay. Salutation menghargai orang. Yang dihormati, ya, sebutlah apa-apa dan juga hadirin-hadirat sekalian. Okay. Satu lagi salutation yang lebih menarik, yang dihormati, hadirin-hadirat serta orang-orang yang saya tidak dapat sebutkan nama atau jawatan mereka di sini, tetapi tidak mengurangkan kepentingan mereka kan terhadap majlis ini. Nampak tak? Nampak tak? Sebab kebanyakannya salutation, kalau dalam mana-mana majlis kita hanya puji atau mengeraikan orang kat depan tu je, barisan depan tu je. Pengarah, timbalan pengarah, itu pengarah, lepas tu hadirin-hadirat, itu je. Salutation yang baik adalah bagi tahu, of course seniority lah daripada atas, kemudian orang tu lepas tu last kali kita akan sebut yang berada di belakang tabir, yang memastikan bahawa acara ini atau perkara ini dijalankan. Saya juga berterima kasih. Salutation tu.
kemudian baru pergi pada point system. Point system dahulu, baru huraian. Lepas tu conclusion. Lepas conclusion, penutup. Habis cerita. Senang je public speaking ni. Okay? Mata. Orang gabra kan? Mata. Alamak, ramainya orang. Ada 500 orang depan mata ni. Mata kamu saya bagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 point. Cukup. Point yang pertama, tengok depan. Orang pertama depan. Alamak, orang besar. Tengok kanan. Hujung sekali. Sambil bercakap, tengok kiri. Hujung sekali. Kan? Lepas tu, tengok belakang. Hujung sekali. Sambil bercakap, tengok belakang. Hujung sekali. Settle. Kebanyakan orang tengok orang depan tu itu je dia gabra sebab depan tu itulah dia punya pensyarah lah, dia punya doktor lah, dia punya itulah, dia tengok orang paling depan. Kau pergi tengok orang belakang sekali. Cini. Kau tengok sana kau jeling guna mata tu je. Hilang gabra. Jangan bercakap dengan PowerPoint. Kau bercakap dengan dinding. Bercakap dengan manusia. PowerPoint ni, okay, tuan-tuan lihat di mana saya tunjuk. Tak, tunjuk. Lepas tu jangan bercakap. Tengok balik, baru cakap. Okey dah, saya bagi tip dekat tu je. Banyak lagi tip. Cukup dekat tu lah. Beres dah?